baru serve. Itu paling penting. Alright? So ada question? Tak ada. Head or tail? Head or tail? It's head. Right. You nak serve? Okay, welcome back guys. Perlawanan yang seterusnya untuk selebriti dan juga sponsors akan diteruskan, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu sikit siapa sponsor-sponsor dan pesaing bukan pesaing yang bersaing dengan saya, duduk sebelah dengan saya ini hari sekarang ni untuk game ni, Mr. Zahir. Maafkan aku mengganggu. Okey Zahid, anda telah pun main tadi perlawanan kan, tapi sekarang ni anda akan komen perlawanan sekarang. Boleh. Siapa ni? Kita tengok jap. Kenal tak? Kenal ni kan? Oh ni nama dia kat sini. Nama dia kat skrin. Okey. Kirin dan juga Hanis. Siapa Kirin? Siapa Kirin? Arfi dan juga Amilana. Amilana ni yang wife Syafiq Khailan. Syafiq Khail Okey. Amilana bukan? Ya. Okey, sekarang ni perlawanan ni adalah perlawanan untuk sponsors dan juga selebriti. Oh okey. So, Siapa tu? siapa yang nak masuk kat sini, dia hanya sponsors dengan selebriti je. Orang lain tak boleh masuk. Oh okey. Okey, jadi untuk perlawanan ni, untuk bagi Zahid komen, sedap nak komen orang main kan? Sedap. Tadi kita main tadi macam ni. Tapi masalahnya dia ni K-pop muka. Oh, okey. Dia macam Jungkook. Maksudnya dia macam food fest bukan? Dia macam food festival. Dia festival je. Suka-suka hati dia nak pijak kitchen. Waktu ya. tak boleh. Oh, okey. Oi, mak kita tak suka tau kau pijak kitchen. Betul lah, suka-suka hati masuk dapur ya. Betul. Dah lah masuk dapur, kau siapa-siapa dapur. Ya. Oh, dia ni Kirin. Alright. Opa. Is 1-1. No. This is Arfi. Arfi. Okey, Arfi. Itu Kirin. Out. Oh, dia tak bagi out, side out. Tak tahu, bukan. Dia mula dia kena decide. Apa tu? Inter out. Dia sebenarnya tadi tu dia boleh ada 50-50 tau. 50-50 sebab bola tu tadi nampak macam out. Tapi dia orang tak call cepat. In. Dia kalau kita nak call, kita kena call cepat-cepat. Dia tak boleh cak limpong 1, 2, 3, ABC semua tak boleh. Okey, sebelum office tutup kena call lah. Sebelum office tutup. Tutup office pun dah kira lambat dah. Betul. Kira 2 saat paling lama lah tu sebenarnya. Tengok tadi dia buat twinner. Twinner Twinner yang bola celah kangkang. Ya, memang dia tak ada. Okey. Habis tenaga dekat twinner dengan skill. Ya. Itulah cepat sangat dia tunjuk skill tu. Awal lagi. Baru 2-1. Itu dia 2 juga Arfi dengan Milana. Sorry, 3. Oh, 3 dah. 3. Sebelah sini 2 tadi. Sorry. Wow, what a super serve Power tangan dia. Bola out dia belanja masuk lagi. Bola tu out tadi. Yang dia drive tadi out. Yang sini dia buat gagal. Sayang dia tak jaga bola. Zahid dah berapa lama main? Saya dah lebih kurang saya berpengalaman 22 tahun dah. 22 lah. Dah dalam industri lah. Betul lah tu. Sebab umur pun 20 kan? Ya, betul. 2 tahun. Dia tahun. apa? Pickleball ke apa? Pickleball baru lagi. Pickleball Berapa tahun? Setahun. Setahun tu kalau ikutkan dah kira boleh bergelak-gelak dah budak tu kan. Dia buat lagi. Dia buat skill lagi. Interesting game lah. Jadi how do you find pickleball in Malaysia? Pickleball is sorry, I just arrived here, so I would like to know what's your... It's okay, I can speak English also. Okay, I would like to know what's your opinion. Pickleball is like the very new version of tennis and badminton. Oh, I see. Okay. Yes, because this sport is very popular at United States of America. Oh, yeah. Yes. It's been a while. Yeah, this one is Sharif. Where is Sharif? Sharif is just passed by. Oh, that's Sharif. Yes. He just got back or what? He never go to America? He don't know where to go. Oh, he don't know where to go. Yes. Oh, okay. Itu dia 4-3. But where he go just now? I don't know. Maybe cannot tell. Cannot tell? Yes. Okay. Because dangerous for health. Oh, okay. Oh, dangerous for health. Okay. I understand. So, come back to the game. Yes, come back to the game. Nampaknya sedikit out tadi kan. Mata kepada Arfi dan Amilana. Hanis receive? Hanis receive. Ini particular. Dia tak boleh salah tau. Kalau salah hilang point tau. Sebab dia perempuan. Perempuan kan particular. Oh, particular, betul. Dia berargue Yes. Cantik. Itu. Placement dia. Bola dia out pun dia ambil lagi. Very fast lagi. Itu pun out tadi tu. Nampak macam lah. Tapi dia ambil juga Dia ambil juga. Coach saya cakap kalau bola lalu betul-betul kat kepala dah kira out dah. Coach saya. Betul-betul lalu kat kepala. Tapi tunjuk tadi macam telinga. Mana? Tadi tunjuk macam telinga bukan kepala. Telinga kan sebahagian daripada kepala.
Kenapa kita elak? Tak boleh. Dia kena elak kalau bola tu. Final receive. Jadi coach saya memang cakap macam tu lah. Coach saya Miss Bun Siddiq. Oi, okey 7-3. Bola dia Ya, betul. Selalu Miss Dun dia memang training pakai bola lah kan. Miss Bun dia tengok kadang-kadang dia pakai teh tarik, teh canai. Dia training macam tu Ya. Oh, senang betul berniaga dekat meja. Itu dia. Itu dia nampaknya ketinggalan Harfi. Ketinggalan Kirina Hanis. Sebenarnya banyak mistake sikit-sikit lah kan. Yalah, peluang mungkin. tu ada, dua tu ada banyak peluang. Terlalu awal untuk tunjukkan trik-trik tu. Fancy Ya, bola betul. out lagi kan. Betul. Overhead smash. Kalau nak Drop fancy, reset. betul. Cantik Oh, itu dia. Dia memang tunggu bola tu tengah dia tunggu. So selepas tahun apa benda baru yang Zahid tengok perkembangan dalam pickleball? Pickleball saya tengok ramai yang dah start dan ramai juga yang dah meninggalkan pickleball. Meninggalkan pickleball. Kadang-kadang benda ni diorang cakap trend je kan. Trending ya betul. Tapi sekarang ni saya rasa lebih stable ke macam mana? dah okey rasanya mostly banyak pengusaha-pengusaha pickleball memang sekarang tengah collect duit ni. Ya ke? Ada juga yang nak tutup. Yang nak tutup tu mungkin tersalah tempat. Tersalah. Strategi, Strategically, logistik pun kan kemungkinan lah kan. Mungkin orang tak letak muka saya. That's the thing. Ayat tu yang penting. Tu anak saya tengah final dengan Naim dan Naufal. Main pickleball juga? Main juga. Final Dia main pagi tadi dekat sini. Oh ya ke? Tapi dia kalah. Lepas tu dia sebab yang ni yang main semalam. Jadi dia sambung hari ni. Dia masuk 2 tournament. Kejap lagi malam ada satu lagi. Dekat Shah Alam. Tak apalah, budak-muda. Budak-muda. Kita Kalau pun pernah muda. Pernah muda. Awak dulu main bola pun macam tak ingat dunia kan? Ya betul. Saya Saya ingat. Sara daripada bola sepak. Saya ingat saya pernah main bola dengan awak semua. Termasuk dengan Syarif. Ya. Termasuk dengan Tomok, termasuk dengan siapa lagi? lawan Dengan Majemah tu. Johan. Majemah tu. Ya betul. Dan tak boleh kalah ya dia orang ya. Ya memang. Diorang kalau boleh ni. Kalau boleh semua memang nak menang. Betul. So Zahid kalau ada tim bola nanti bolehlah kita setting versus dengan tim Lemang Panjang di sebelah ni okey dia. Duka cita saya nak bagi tahu saya dah bersara daripada bola sepak. Jadi manager je lah. Manager Kalau nampak bentuk tu memang elok jadi manager dengan coach. Sekarang lebih pada main FIFA je. Main kat FIFA rumah. on the TV. Yes, betul. Saya elok juga kita boleh organize benda tu. Betul. Untuk selebriti pula ke? Turun ke danau, kita ada TV besar. Kita Ada? ada TV besar, danau UKM, kita boleh main game kat situ. Mantap. Mantap. Boleh bincang? Boleh. Nampaknya Kirin dan juga Anis cuba untuk mengejar mata. 6-11. Ada ketinggalan 4 mata. Sikit je tu. Tapi dekat skrin tak tunjuk 6 Belum lagi. Lambat skrin dia. Skrin dia macam kereta api siam dia lambat sikit. Dia kereta api siam, skrin dia lambat sikit sampai point nak lepas. Baru sampai. Dah sampai ya. Dah sampai dah. Bagus. Nampaknya masih lagi. Dari 4 point sekarang. Itu dia. Power tangan dia. Power. Left hander ni kadang-kadang kita susah nak letak bola tau. Kita terlupa dia left hander. Kebetulan saya pun left handed. Oh iya ke? Ya. Left hander? Saya left handed. Saya bukan wing ataupun search. Bagus. Saya left handed. Jadi itu hilang hidungmu macam mana? Tiada lagi hidungmu. Dia nampak kita test seorang singa dia mesti ingat tajuk lagu kan. Betul, Kita jangan bagi dia nyanyi. Cuba nyanyi sikit. Betul. Air mata yang berderai. Macam Nash. Habis mixer tu berasap kat tepi tu. Adjust sikit bang. Itu dia mata akhir. Ya. Daripada Alfi dan juga Milana. Ya. Banyak Kirin dan juga Anis tidak berjaya. Masih lagi satu Itu mata dia, dan side out. 15-6 ya. Selesai. Jauh juga kan? Apa dia? Jauh juga ketinggalan Jauh. tu, 15-6. Tapi sebenarnya banyak kepada kesilapan sendiri lah ya. Ya, So saya daripada perlawanan tadi, berapa perlawanan lah? Berapa game nak main tadi? Saya dah main dalam 3 game dan 3-3-nya kalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalah. Tapi kira berakhir lah, main lah juga kan? Alhamdulillah. juga. Yang penting kita hadir, sihat, support kawan-kawan kan. Jumpa balik kawan-kawan tengok. Syarif tu macam termenung tu, tak tahu kenapa tu. Apa dia?
Lawanan di gelanggang 2C. Rozi Ain bertemu dengan Zahid Fazaini. Rozi Ain melawan Zahid Fazaini. Tingkat 2C. Tingkat 1C. Imran Fazaini.